Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ni Alhamdulillah selepas sekian lama hari ni dah hari kelima kita berpuasa dan inilah hari pertama dekat bulan Ramadan ni hujan di kawasan saya. Selalu kalau kita dengar berita kat kawasan banjir lah. Lepas tu ada yang sampai bumbung atap rumah terbang dah. Kat kawasan saya lain ceritanya. Panas. Panas elok-elok. Panas betul-betul panas. Alhamdulillah walaupun tadi hujan sekejap je dalam 5 minit macam tu je. Tapi segar lah juga kan. Rasalah juga sejuk tu sikit. Sebab dah dekat seminggu tak hujan. Rasa macam musim kemarau pun ada. Sekarang ni kalau kita tengok pokok-pokok, rumput-rumput ni kan. Alhamdulillah semuanya dah segar balik. Hijau. Sejuk mata kita memandang. Udara pun dah jadi fresh balik. Sebab macam yang tadi saya bagi tahu dekat seminggu tak hujan memang betul-betul. Ada pokok yang dah mati lah. Lepas tu udara pun macam berdebu gitu. Jadi Alhamdulillah hari ni dah hujan segarlah balik gitu. Lepas tu apa yang saya suka kat kampung ni. Bila lepas hujan je kan semua benda akan jadi hijau. Pokok-pokok semua akan hijau. Hijau dia tu macam cantiknya gitu. Kita yang tengok ni pun macam Masya Allah. Lagi satu, bulan Ramadan ni kan, bulan puasa. Kalau tak hujan, kita akan rasa panas yang berlebihan tau. Sebab ada risiko boleh kena dehydrasi. Sebab first kita tak minum air, second panas sangat. Lagi-lagi lah orang yang jenis kerja dia macam kerja luar. Faham tak? Kerja yang macam bukan duduk kat office ke apa ke. Cuba bayangkanlah aku siang kat diorang lagi pun. Bila lama sangat panas kan kucing-kucing dia, haiwan-haiwan dia yang datang nak minum air. Air tu pun dia tak jumpa. Selalunya kan diorang akan minum lecak. Air kat lecak tu kan. Kalau air kat lecak tu tak ada macam mana? Matilah diorang. That's why setiap kali hujan kan. Orang kata hujan tu rahmat. Setiap kali hujan mesti kita kena macam rasa bersyukur. Tapi memang saya setiap kali hujan saya rasa bersyukur. Sebab saya tak suka cuaca panas. Saya lebih suka time hujan ke, time mendung ke. Sekarang ni pun matahari tak ada tau. Dia macam mendung-mendung sikit. Tapi best lah kan mendung daripada asyik-asyik panas je. Hari tu pergi bazar Ramadan pun yalah panas dengan wak-wak orang tengah masak lagi. Kita yang lalu kat tengah tu rasa macam hangus dah kulit aku ni. Hangus dah. Lepas tu pokok-pokok kat bunga ni pula. Bunga-bunga dekat pokok ni kan. Semua nampak cantik tau. Bunga warna kuning, oren. Lepas tu rumah ni pun cantik, bersih je kita tengok halaman rumah. Tengok kucing-kucing tu ala-ala comelnya. Dua-dua oren. Dua kucing oren. Satu oren dengan putih, satu lagi oren saja. Tapi cantik. Diorang duduk kat luar tu. Rasa nak geram tengok kucing ni. Ni bunga-bunga merah, oren, kuning. Tanam pula kat tepi-tepi rumah macam ni kan. Memang vibe raya betul lah. Tak sabar betul lah raya. Makin kita tengok rumah kampung ni makin rasa macam nak raya sekarang juga tak kisah. Memang akan rasa macam tu. Sebab kita tengok ni pun macam cantiknya. Cantik sangat-sangat. Masya Allah. Ciptaan Allah semua cantik. Betul tak? Betul kan? Lepas tu, rumah-rumah kampung ni macam biasalah. Setiap kampung dia ada rumah dia tersendiri. Bukan semua rumah sama. Macam rumah yang ni desain lain. Lepas tu rumah kat depan tu desain lain. Yang ni bukan kampung Upin Ipin semua rumah sama. Tidak. Tapi kat kawasan ni, macam rumah yang tadi saya tunjuk tu yang duduk kat kawasan ni adalah orang luar. Orang negara mana? Orang negara Indonesia. So kalau korang nampak rumah-rumah macam tu selalu ni orang luar lah yang duduk. Tak Indonesia, Thailand. Dia macam tu. Sekarang ni kita nak ronda-ronda lagi nak pergi kat depan tu. Sebab saya tengok padang kat sana. Ya Allah cantiknya. Hijaunya dari ujung tadi boleh nampak dah tahu. Jom kita pergi tengok ada apa kat situ. Lah baru-baru nak masuk je ternampak pokok ni. Cantik ni pokok ni. Mana dia punya kayu tu tak nampak. Lah pokok macam ni mana ada kayu. Mana ada dia punya kayu. Lainlah kalau pokok kat tepi rumah tu. Tapi pokok kan saya jenis suka pokok. Okey faham tak? Suka warna dia. Suka bentuk dia. Tak kisahlah macam mana sekalipun jenis pokok tu. Kalau nama dia pokok saya suka. Entahlah pokok ni dia macam ada daya tarikan dia tersendiri tau.
Yelah, pokok ni macam bagi kita oksigen, bentuk dia cantik. Bila tengok tu pun rasa macam best je kita tengok. Lah, bawah pokok tu ada apa tu? Ada ayam. Jom kita pergi kejar ayam tu. Amboi, bestnya diorang duk lepak kat situ. Ramai pula. Banyak nak ayam-ayam kat sini. Sebenarnya kat belakang tu ada banyak lagi. Tengok diorang tengah cari makan. Tengok macam tu ada ayam rainbow tu. Ayam jantan tu. Rainbow Tok Dalang apa tu sesat sampai kat sini. Rainbow balik. Rainbow satgi Tok Dalang cari. Tak ada lah. Sambil petang-petang nak tunggu berbuka ni kan. Kita ronda-ronda dulu kat kampung. Bagi masa berlalu cepat sikit. Kan daripada duduk-duduk kat rumah tu. Memang masa tak berlalu langsung lah. Sebab tu sekali-sekala memang kena keluar rumah. Lagi-lagi bila lepas hujan ni. Kalau kita keluar ronda pun tak cepat haus kan. Itu yang seronoknya. Itu. Okey, sekarang ni saya nak masuk rumah dah sebab dah penat lah kan kita ronda dari tadi. Jadi, okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.